Alhamdulillah kita bersama-sama pertama mengimarahkan Ramadan. Sebab itu saya mulakan dengan peringatan kepada kita ambil masa, ruang untuk mengimarahkan Ramadan dengan ibadah yang bertambah dan juga menjadikan syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan turunnya unzila fihi Quran. Tapi Quran itu diturunkan untuk kita menjadikan sebagai panduan, disebut dalam Quran hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Tapi petunjuk itu kalau kita baca, kita faham dan kita amalkan, dia akan jadi petunjuk hudan linnas. Kerana petunjuk, bagaimana boleh petunjuk? Kerana dia bagi tanda-tanda cukup jelas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk yang ada langit dan bumi, matahari dan segala cakrawala untuk kita nilai, kaji, haram. Kemudian wal furqan. Kita dalam hidup ini kadang-kadang berdepan dengan pelbagai masalah, berdepan dengan pelbagai pilihan. Maka petunjuk daripada Allah SWT harus membantu dan mendorong kita. Kerana furqan itu kita boleh ada nilai, menilai di antara yang ma'ruf dan yang mungkar, di antara yang hak dengan yang batil. Dan ini yang kita harapkan lebih kukuh dalam bulan Ramadan. Saudara-saudari yang mulia, sering saya ungkapkan di sempena perbicaraan mengenai Ramadan ini, supaya kita jangan jadi ini sebagai rituals biasa. Berapa bilion umat Islam puasa, kita sendiri ada yang 30 tahun, ada 40 tahun tanpa meninggalkan ibadah Ramadan. Tapi pernahkah kita fikir bahawa Ramadan itu sebenarnya kesempatan atau kewajipan semua orang Islam masuk kembali ke sekolah yang disebut madrasah ruhiyah atau madrasah dan tarbiyah Ramadan. Maknanya sama ada saudara itu mufti atau KSN atau menteri besar ataupun ketua kampung atau komoditi madani, tanpa kecuali diwajibkan berpuasa. Jadi semua kena balik sekolah. Sekolah Ramadan ini kesempatan kita buat penilaian. Tanya berapa kali kita dah Ramadan? 30 kali. Penuh. Tapi lulus atau tidak belum tentu. Ambil ujian SPM 30 kali tapi masih lagi C minus. Ataupun ialah 1A saja daripada 9. Jadi sebab itu siapa yang akan ukur kita sendiri? Sebab itu dia ada dimensi kerohanian, dia ada dimensi, maknanya kita jalankan ibadah la'allakum tattaqun, kerana ketakwaan kepada Allah Taala. Tapi satu aspek yang penting ialah integriti. Saudara, ibadah ini melatih kita tentang disiplin, integriti kita. Apakah benar kita puasa? Dan yang menentukan kita dengan Allah SWT. Betapa ramai orang yang puasa tapi esok rokok di belakang rumah. Berapa ramai orang puasa tapi yang tidak menyempurnakan sepenuhnya. Jadi sebab itu aspek integriti. Bagaimana boleh kita bicarakan la'allakum tattaqun, kemudian integriti dalam Ramadan tapi tidak integriti dalam kerja. Tidak ada integriti dalam tugas, menjalankan tugas. Masih ada kebocoran, masih ada rasuah, masih ada penyelewengan, masih ada rumah-rumah simpanan wang yang banyak. Mana dia Ramadan kita? Mana dia kesan ibadah itu dalam kehidupan kita, dalam amalan kita? Sebab itu dimensi kedua dalam Ramadan itu soal integriti, soal akhlak, soal moral, soal nilai harus diterapkan. Dan ketiganya tentang dimensi sosial, manusiawi, kemanusiaan, ihsan, puasa, makan, minum, lapar dahaga sebelumnya, tapi langsung tak ambil tahu tentang jiran tetangga dan orang susah di kalangan kita. Kalau ada pun, kita guna hanya peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Peruntukan kerajaan, peruntukan jabatan, CSR. Saya jumpa wakil-wakil badan korporat kerajaan pagi tadi.
Saya kata baik, alhamdulillah CSR. Tapi adakah tidak sumbangan pribadi? Kerana ujian ini menuntut kita dari segi pribadi, adakah tidak? Itu kita semak. Ada masa setengah bulan lagi untuk memberikan sumbangan pribadi dari gaji, dari allowance untuk menunjukkan ada makna Ramadan Karim. Kalau tidak, dia kullu am wa antum bi khair. Maknanya mudah-mudahanlah peringatan kepada saya juga. Jangan pakai peruntukan Jabatan Perdana Menteri ya. Mesti peruntukan dari Anwar sendiri. Itu baru ada memaknai Ramadan. Oleh kerana Saudara Amiruddin tadi dia menyinggung juga isu-isu lain supaya kita ada kefahaman. Setuju, saya setuju. Tadi dalam lawatan saya ke pejabat, ke pimpinan Negeri Selangor, kita bincang soal kemiskinan tegar, kemiskinan, tempatan banjir, sekolah baru, ya, hospital. Itu biasa tanggungjawab kita. Esok saya ke Perak insya-Allah untuk menggunakan kesempatan Ihya Ramadan sebelum itu memperbaiki ke Ramadan itu seperti mana maksudnya itu memperbaiki kerohaniannya, amalannya, integriti, maka di antaranya juga kerja kita dalam kerajaan ini yang melibatkan sama ada tokoh-tokoh politik dan juga pejabat awam. Apa yang kita telah lakukan? Ya, kalau kita nak singgung nak jawab serangan aja tak selesai. Ada yang mengatakan 2 tahun belum ada apa-apa dilakukan. Saya nak sebut STR hampir tanpa kecuali yang di Dewan ini semua dapat suntikan daripada STR. Dan sekarang untuk tahun 2025 tahu berapa jumlah suntikan STR? 13 bilion ringgit daripada dana kerajaan. Ini bukan kecil. Kemudian kita tengok penjawat awam 12 tahun. Tidak ada sistem saraan baru, tidak ada kajian, tidak ada peningkatan. Maka ada cadangan peningkatan kecil. Saya katakan kita mesti ada peningkatan terbesar dalam sejarah. Berapa jumlah tambahan gaji penjawat awam? Tambahannya sahaja 10 bilion ringgit tahun ini dan 18 bilion ringgit tahun depan. Ini kita lakukan kerana sudah tidak diberikan, dikaji semula sejak 12 tahun. Kerja bertambah dan tambah dalam pentadbiran kerajaan madani, lebih strict, lebih kerja kena lebih kuat, SOP lebih berat, KSN tekankan banyak peraturan-peraturan syarat baru. Jadi kalau dia kerja lebih sungguh-sungguh, integriti lebih baik, khidmat lebih baik, jadi wajarlah bagi kerajaan sebagai bapa untuk memberikan pertimbangan yang wajar. Itu yang kita lakukan. Dan kita lakukan lagi. Apa ni masalah? Di desa ada. Tadi saya dengan pergi ke Kementerian Kemajuan Wilayah dari desa di bawah Datuk Seri Zahid untuk mendengar cara cadangan baru. Kerana ini kali pertama dalam sejarah di mana Perdana Menteri turun ke kementerian-kementerian, dengar pandangan mereka, bincang semula, ya. Dan selalunya semua datang ke pejabat Perdana Menteri. Tapi dan kita juga turun ke negeri-negeri. Kerana ada beza dia. Pertama kita bagi ruang lebih ramai bincang, dan kedua kita dengar sendiri. Baik. Maknanya dari segi luar bandar, di pembangunan desa, Mahat Tafiz dan TVET itu kita tingkatkan. Yang tidak dilakukan sebelumnya. Dan ini jumlahnya besar. Sebab apa saya tekankan? Kalau tidak kita ada pelaburan di Selangor begitu hebat. Ya. Dan daripada syarikat-syarikat besar Google, Microsoft semua di sini. Dan ARM, iaitu pembikin chip yang terbesar di dunia. Tiap telefon kita ni ada ARM. Ada chip daripada ARM. Setiap telefon tanpa kecuali. Semua yang ada Dewan ni guna ARM punya chip. Baik. Dia dah setuju untuk gunakan, ya,
Malaysia, khususnya di Selangor, sebagai medan dia melahirkan chip baru. Soalnya bagi kita ialah, baik, ini semua bunyi hebat, bagaimana masa depan kita? Bagaimana latihan anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita dalam bidang sains dan matematik dan bahasa Inggeris? Bagaimana engineering? Bagaimana AI di sekolah-sekolah? Inilah sebabnya mengapa kita buat kejutan, ya, supaya sekolah-sekolah kita mula condong tidak meninggalkan bahasa dan budaya dan sastra dan Islam sebagai paksi asas, tetapi harus juga menguasai bidang-bidang baru ini. Jadi kita akan mula memberi tekanan. Nanti ada ibu bapa kurang suka, nanti parti-parti pembangkang akan bising, tapi saya nak bagi tahu, nak jaga mereka kan, nak jaga masa depan bangsa dan negara kita. Kalau kita nak selamatkan bangsa dan negara kita, kita mesti berani ambil tindakan-tindakan walaupun tidak disenangi oleh semua pihak. Kalau nak dengar celoteh mereka, sampai bila tak boleh jadi kerja? Semua dibuat tak betul. Suruh dia buat, dia tak buat. Bagi can dia perintah, langsung tak buat. Yang ada, banyak untung. Jadi, bulan Ramadan ini slow sikit. Jadi, saudara, langkah-langkah baru diambil. Umpamanya, ya, saya Menteri Kewangan. Ada 2 undang-undang di Parlimen di mana saya serah kuasa menteri itu balik kepada Parlimen. Ini yang dia kata reform institusi. Apa dia? Satu dipanggil Fiscal Responsibility Act, Akta Pertanggungjawaban Keuangan. Saya kata pertumbuhan tahun depan sekitar 5%. Kalau turun 4%, saya kena bentang semula kepada Parlimen dan Parlimen akan bahas, bantah, kritik. Ini kita lakukan di Malaysia. Baru ini kita luluskan lagi peraturan-peraturan dan undang-undang di mana kuasa Parlimen dimartabatkan. Kerana Parlimen itu patut badan bebas. Kemudian kita ada pentadbiran. Kemudian badan kehakiman. Jadi Parlimen kita bagi kuasa, ya, Parliamentary Services Act. Khidmat Parlimen yang bebas. Semua sokong 2/3. Berapa? 47 berapa? 57 pembangkang tak sokong. Dia kata tak bangkang, tak sokong. Dia kecuali dia masih fikir. Ni dah 20 tahun dah bincang pasal dasar ni. 20 tahun kamu fikir, kamu tak gerti buat keputusan, bagaimana layak kamu nak jadi ahli Parlimen? Bagi tahu je. Yang ini maknanya serah kuasa Perdana Menteri. Dulu Parlimen bawah PM. PM kata tak, harus bebas. Skim perkhidmatan harus bebas. Sebab itu dulu fikir renung, tak jadi buat. Sebab tak ada Perdana Menteri nak serah balik kuasa daripada Parlimen. Kali ini kita ambil keputusan serah. Pun dihamunnya lagi. Tak adil, tak bebas. Dia fikir pasal peruntukan. Sebab tu baru-baru ni saya terpaksa jelaskan dalam Parlimen sebab pembangkang boleh bercakap, kami dah tak ada wang, kami dah berhutang sekarang, nak hidup pun susah. Saya kata, gaji dengan allowance 30,000, ada yang 35,000, tak cukup apa lagi ni? Berapa orang di sini ada dapat 30,000 ringgit sebulan? Lepas tu, tapi inilah kadang-kadang kita boleh dengar dia, takkanlah pula untuk guru ke ustaz nak cakap tak betul. Sebab tu saya bagi fakta. Yang dia tanya pasal peruntukan. Pasal apa tak bagi pada dia. Saya kata yang penting, baik, nak buat jalan, nak baiki tandas, nak korek parit, nak betulkan pagar masjid. Yang penting, bagi melalui wakil rakyat pembangkang atau nak bagi terus kepada masjid. Bagi. Yang penting kita buat. Kawasan-kawasan pembangkang, Tanjung Karang, Sabak Bernam, peruntukan sama. Kalau dia cabar, saya boleh baca satu persatu peruntukan. Kelantan, peruntukan jauh lebih besar. Kita bagi tahun ini
atau tahun lalu daripada tahun mereka perintah. Yang akhir sedikit ni pasal yang juga disinggung oleh Saudara Menteri Besar Amiruddin, Akta Pembangunan Bandar. Ni, tengok Petaling Jaya. Ya. Tengok Bandar Tun Razak. Flat-flat siap tahun 60-an. Satu bilik mandi, tandas. Keluarga, anak 6. Tahun bila? 60-an. Sekarang 2025. So nak ingat, saya biar nak tengok orang macam tu, kebanyakannya Melayu situ, ada India sikit, ada Cina sikit. Majoriti Melayu, duduk dalam begitu, di bandar, duduk mana? Kuala Lumpur. Wah. Kalau ada Sentul pun, di mana? Sentul. Mana Sentul hari aneh? Ini Sentul flat ini, one room, one toilet. Hari mau hidup macam mana? Anak una rendam, una nala anji. Jadi kita harus fikir, apakah nak biarkan setelah merdeka sekian lama, catatan pertumbuhan 51%, pelaburan baru 100 bilion, kemudian rumah macam tu. Jadi kita kena cari jalan. Tak ada undang-undang ni tak boleh buat. Susah. Nak dapat semua yang duduk situ sign setuju. Jadi sekarang kita kata 80% setuju, kita jalanlah. Dan yang 20% tu bukan kita nafikan, kita bagi rumah. Dulu 1 bilik, sekarang 3 bilik. Dulu 1 bilik mandi, sekarang 2. Itu syaratnya. Kalau dulu tanah Rizab Melayu, sekarang kekal Rizab Melayu. Kalau dulu tanah-tanah, ikutlah strata title apa pun, kekal, tak ada ubah. Jadi yang nak bantah, Melayu sekarang terancam. Orang Melayu habis tanah-tanah. Apa punya politik ni? Bagaimana lagi nak tolong? Saudara, rakan-rakan ramai yang dulu kita reformasi, tolong rakyat, mustad'afin. Sekarang kita ada kuasa, tolonglah. Nak tolong orang ini, guna kuasa mereka, guna soal Melayu, soal Islam, halang usaha membela nasib Melayu dan nasib orang miskin. Sebab tu saya bagi tahu Saudara Amiruddin, saya tak peduli. Ya, Perdana Menteri kena reserve sikit, tapi kalau mari begini, saya kata, kamu nak turun di Kuala Lumpur, nak lawan undang-undang, nak bela nasib miskin, saya akan kepalai perhimpunan untuk jawab mereka dan lawan pertahankan hak rakyat. Ya. Ini saya kata dulu. Ini. Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Ya. Jadi undang-undang kita buat, kalau ada beberapa kelemahan, cadanglah betulkan. Saya tak ada masalah. Ni bab ini boleh tak pindah gini? Boleh. Tapi nak bantah. Dia kata kita nak rampas tanah Melayu. Rampas hak orang Islam. Mana dia, saudara? Islam ini lebih banyak dimartabatkan tahun ini daripada masa mereka perintah. Ya. Jadi itulah perlunya pencerahan kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita. Saya minta rakan-rakan yang kerja turun. Bukan saja kerja, tapi bagi penjelasan. Ini battle. Ini sebenarnya peperangan. Battle. Sama ada kita nak tolong rakyat atau nak guna sentimen kaum ini. Baik masalah, marah. Baik masalah DAP, masalah Cina. Kamu tak buat apa? Ada cadangan tentang matematik, sains? Tak ada. Ada cadangan nak bangunkan rumah orang Melayu yang miskin? Tidak ada. Yang ada, ulang kenyataan Cina bahaya, Kristian nak ambil alih Pulau Pinang. Itu saja. Memperbodohkan rakyat. Sebab itu rakyat kena bangkit, pertahankan hak mereka dan tentukan Malaysia ini gagah sebagai satu negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.